Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah siri kali ini kita akan mula mempelajari subjek Maharatul Quran untuk tingkatan 1. Baik, tajuk kita pada kali ini ialah Ma'rifah Mabadi'i Ilmi Tajwid. Prinsip-prinsip asas. Ma'rifah ialah pengenalan, mabadi, prinsip-prinsip asas ilmu tajwid. Baik. Pertama, apa itu tajwid? Ta'rifu at-tajwid. Apa itu tajwid? Ta'rif ataupun definisi. Definisi tajwid dari sudut lughah, dari sudut lughatan, dari sudut bahasa, ialah tahsinu. Apa itu erti tahsin? Iaitu memperindahkan ataupun mengelokkan. Ataupun dikatakan yuqalu jawwadtu syai'a ay hassantuhu. Apa maknanya? Maknanya dikatakan jawwadtu, aku telah mengelokkan asyai' sesuatu. Yani hassantuhu, aku mengelokkannya ataupun aku memperbaiki. Jadi itu definisi ataupun kita panggil ta'rif tajwid dari sudut bahasa. Jadi ta'rif definisi yang kita nak ialah dari sudut apa? Dari sudut istilahan. Dari sudut istilahan. Apa dia? Cuba perhati elok-elok. Artinya ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Artinya mengeluarkan. Ikhraj, mengeluarkan. Kulli, setiap, harfin, huruf, min makhrajihi, daripada makhrajnya. Wa i'ta'uhu, serta memberikannya, memberikan huruf itu haqqahu, haknya. Wa mustahaqqahu, dan mustahaknya, mustahak huruf. Baik, mungkin ada yang bertanya, apa itu haqqul huruf, apa itu mustahaqqul harfi? Kita tengok dulu mustahaqqul harfi. Apa itu mustahaqqul harfi? Huwa sifatuhu al-'aridatu allati ta'ridu lahu fi ba'dil ahwal. Okey, dapat? وتنفك عنه في بعد الآخر لسبب من الأسباب مثل التفخيم والترقيق والإدغام وغيرها. Baik, apa itu mustahaqqul harfi? Perhati betul-betul para penonton, anak-anak murid di sana. Mustahaqqul harfi ialah artinya hak tambahan huruf. Mustahaqqul harfi ialah hak tambahan huruf. Apa itu hak tambahan huruf? Iaitu sifat-sifat yang bersifat al-'aridah, yang mendatang, ataupun yang bersifat sementara. Allati, yang kadang-kala wujud pada huruf. Kadang-kadang dia ada pada huruf. Keadaan tertentu ada pada huruf. Apa? Mustahaqqul harfi. Dan kadang-kadang tidak wujud padanya. Tidak wujud padanya. Pada huruf yang lain. Fi ba'dil, sebahagian, akhar, keadaan yang lain ataupun huruf yang lain. Dia kejap ada, kejap tak ada. Lisababin minal asbab. Kerana ia bergantung dengan sebab-sebab yang tertentu.
Contoh apa? Contoh at-tafkhim. Kadang-kadang tafkhim itu, tebal itu ada pada huruf ra. Kadang-kadang tarqiq, tak tebal tetapi nipis. Al-idgham, kadang-kadang diidghamkan. Wa ghairiha, dan seumpamanya. Itu arti mustahaqul harfi. Yang kedua, hakul harfi. Apa itu hakul harfi? Kita tengok dulu baris dulu terlebih. Kita tengok baris terlebih dahulu. Hakul harfi. Hak asas satu-satu huruf. Di asas huruf ni ada hak ni. Apa artinya? Apa arti hakul harfi? Huwa sifatuhu al-lazimah allati la tanfakka anhu. Iaitu sifat-sifat yang tetap. Asas-asas sifat pada satu-satu huruf. Allati la tanfakka anhu. Yang tidak akan terpisah pada huruf tersebut. Seperti sifat apa? Al-hams. Misal al-hamsi wal-jahri wal-qalqalah wal-syiddati wa ghairihi. Itu arti hakul harfi. Baik. Kemudian kita tengok pula tajuk seterusnya ialah mawdu' ilmi tajwid wa fadluhu. Mawdu'u ilmi tajwidi wa fadluhu. Perhatikan betul-betul baris supaya kita hafal tidak tersalah baris. Baik. Mawdu' artinya topik. Ilmu tajwid, wa fadluhu, dan kelebihan ataupun keutamaannya. Baik, kita tengok apa topik ilmu tajwid yang kita akan pelajari. Topik-topik yang kita akan hadam dan kita akan bincangkan daripada ilmu tajwid. Innahu ashraful ulumi wa a'zamuha. Tengok baris elok. لتعلقه بأشرف الكتب وهو القرآن الكريم. وهو القرآن الكريم. إنه sesungguhnya ashraful ulum, ilmu tajwid itu ia merupakan ilmu yang paling mulia, wa a'zamuha, dan yang paling agung. Kenapa ia paling mulia, paling agung? Lita'alluqihi. Kerana keterkaitannya, keberkaitannya. Betul tak? Kebergantungannya, kaitannya yang sangat rapat. Bi ashrafil kutub, dengan kemuliaan kutub. Yakni Al-Quran, Al-Kitub. Wahuwa Al-Quranul Karim. Sebab itu ilmu tajwid sangat mulia dan sangat agung. Baik. Kemudian huwa, iaitu ilmu tajwid itu, al-kalimatul Qur'aniyah. Ilmu ini berkait dengan kalimah-kalimah Al-Quran sahaja. Adapun kalimah perkataan lain daripada Quran, hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat, perkataan orang Arab, itu tidak ada kena-mengena dengan ilmu tajwid. Hatta lafaz azan, iqamah sekalipun tidak ada kaitan dengan ilmu tajwid. Bacaan-bacaan sembahyang, bacaan tahiyat, tasbih, zikir-zikir tertentu tidak ada kaitan dengan ilmu tajwid, kecuali bacaan dalam sembahyang yang berkait dengan Al-Quranul Karim, seperti membaca Al-Fatihah. Maka mestilah kita raikan ilmu tajwid dalam bacaan suratul Fatihah. Baik, itu berkenaan tentang mawdu' ilmu tajwid. Jadi mawdu' ilmu tajwid ini adalah perbincangan berkenaan tentang bagaimana kita nak menyebut perkataan kalimah Al-Quraniyah, kalimah yang terdapat pada Quran, perkataan yang ada pada Al-Quran, min haitsu i'ta'ul harfi haqqahu wa mustahaqqahu. Yang mana kalimah-kalimah itu kita akan bincangkan di sudut bagaimana kita memberi hakul harfi dan mustahakul harfi. Seperti mana yang kita bincangkan tentang hakul harfi dan mustahakul harfi. Baik. Kemudian, kita tengok pula faedah ilmu tajwid. Faedatu
ilmi tajwidi wa nisbatuhu. Baik. Faedah. Faedah ataupun manfaat yang kita akan dapat apabila kita mempelajari ilmu tajwid. Wa nisbatuhu, dan nisbahnya, sandaran ilmu tajwid itu. Pertama, apa faedah apabila kita mempelajari ilmu tajwid? Pertama, para pelajar, beri perhatian, iaitu saunul lisan anil lahni wal khata'i fi tilawatil Quran. Itu yang pertama. Apa dia? Saunu. Saunu artinya memelihara. Al-lisan, lidah, anil lahni, daripada al-lahan, kesilapan, wal khata'i, dan kesalahan, fi tilawatil Quran, pada bacaan Al-Quran. Yang kedua, al-fawzu bisa'adatid dunya wal akhirah. Apabila kita belajar ilmu tajwid, kita akan mendapat apa? Kebahagiaan. Kita meraih al-fawzu, mendapat ataupun kejayaan dengan sa'adah, kebahagiaan. Kita dapat kebahagiaan bukan di akhirat saja, di dunia pun. Orang yang selalu baca Al-Quran dengan tajwid, maka dia dapat kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, jalbu mardatillah, mendapat keredaan Allah Ta'ala. Yang keempat, al-husulu ala al-ajri al-azim. Al-husul, memperolehi, mendapat, ala al-ajri al-azim, ganjaran yang besar. Al-ajr, pahala, al-azim, yang besar. Dan yang kelima, huwa ahadul ulumi asy-syar'iyyati al-muta'alliqati bil Qur'anil Karim. Ilmu tajwid itu ialah salah satu daripada ilmu syar'ah, ilmu syar'iyah, yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Al-muta'alliqah, yang berkaitan ataupun yang bersangkut paut bil Qur'anil Karim, dengan Al-Quranul Karim. Baik. Kita tengok pula hadis Nabi SAW tentang Al-Quranul Karim. Tentang kelebihan orang yang membaca, kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Kerana mula kita menghafal ialah dengan bermula kita membaca. Bagaimana kita nak mudah hafal? Ialah dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, apa Nabi kata? Qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Iqra'u Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu, sesungguhnya ia akan datang. Ya'ti, ia akan datang. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Syafi'a. Apa arti syafi'a? Pemberi syafaat. Li ashabihi, kepada orang yang membacanya siang dan malam. Okey. Baik. Sebelum kita masuk kepada wadai ilmu tajwid, cuba kita tengok dulu maklumat yang penting ini. Ma'lumatun tahummuka. Tahummuka. Maklumat yang penting yang kamu kena tahu. Seorang tokoh yang bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, rahimahullah ta'ala. Seorang tokoh bahasa, tokoh dalam bidang Al-Quran yang sangat popular, ataupun dipanggil Al-Farahidi. Nama beliau huwa Abu Abdirrahman Al-Khalil bin Ahmad bin Amri bin Tamim Al-Farahidi. Itu nama beliau. Wulida, beliau dilahirkan di Basrah. Ama, pada tahun 100 Hijriyah.
100 Hijrah. Waqila, ada yang mengatakan, ada pendapat mengatakan, waqila ulida fi Umman, lahir di Umman, iaitu Oman lah. Huwa al-imam an-nahwiyyu wal-lughawiyyu al-kabir. Beliau merupakan seorang tokoh ulama dalam ilmu nahwu ataupun dalam ilmu al-lughah, ilmu bahasa. Wa muassisu, dan beliau juga mengasaskan satu ilmu yang dipanggil ilmu al-arud, salah satu ilmu perbahasan berkenaan tentang bahasa Arab. Tuwfiya, beliau wafat sanah pada tahun 175 Hijrah, wa dufina bil Basrah, dan dikebumikan di Basrah. InsyaAllah pada CD yang kedua nanti kita akan masuk pula topik berkenaan tentang wadi'u ilmi tajwid wastimdaduhu. Kita akan bincangkan pengasas ilmu tajwid dan sumber dapatan daripada ilmu tajwid ini daripada mana. InsyaAllah kita akan bincangkan pada siri yang kedua nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.